Macam mana kalau esok hilang kerja? Soalan ni bukan nak takut-takutkan anda, tapi hidup ni memang penuh dengan perkara yang tak dijangka. Setuju tak? Sebab tu setiap orang perlu ada dana kecemasan. Tak perlu pun nak kumpul 6 bulan gaji terus. Mulakan dengan sasaran pertama, contoh RM1,000. Lepas tu tambahlah lagi sikit demi sikit kepada 3 bulan gaji pula. Dana kecemasan ni kita kena tahu, duit tu bukan duit untuk kita pergi bercuti, beli telefon baru tanpa sebab, duit nak balik kampung hari raya, bukan. Dana kecemasan ni untuk benda-benda yang tak dijangka, tak diduga. Nak balik kampung, anak nak naik sekolah, rotek kereta, semua perkara tu kita tahu memang kena bayar setiap tahun. Dana kecemasan ni untuk melindungi ketenangan kita bila berlaku perkara yang tak dirancang. Bila ada simpanan, kita bukan sahaja ada duit, malah kita ada pilihan. Tak berjaya buat simpanan kecemasan dalam bentuk duit, mula belajar buat simpanan kecemasan dalam bentuk simpanan emas. Emas ni waktu senang jadi harta, waktu susah jadi penyelamat. Nak mula belajar menabung emas sikit-sikit dekat Public Gold, ada serendah RM100 pun dah boleh bermula. Boleh rujuk pin biru di profil, saya bantu sebaiknya.